Beli. Ya. Berapa ringgit I nak beli? Kalau you nak beli kereta EV atau hybrid ada benda you kena tahu dulu. Okey, kereta EV atau hybrid paling takut apa? Bateri kan. So saya tanya bateri specialist, okey? Balik. Saya nak tanya you, okey? Biasa kan, okey, orang yang pakai kereta EV atau hybrid kan, dia memang takut apa balang? Okey, dia memang akan takut dengan kerosakan pada bateri. Bila bateri rosak, satu sel cukup, kereta dia akan kacau. Kacau kan? Kacau, dia mesti kacau. That's why saya cakap dengan orang kan, mereka cakap saya tak tahu lah, saya dengar orang cakap kan, guys, satu kereta EV paling penting apa? Dia punya bateri dia punya harga bateri cost sudah separuh kereta, betul tak? Ya, betul. Betul bukan tak? Separuh, kadang-kadang 60 ke 80% pun boleh jadi. That's why orang takut kan. So saya nak tanya, okay, untuk maintenance biasa kan satu bateri kan dia ada warranty mah. Dalam warranty memang masa dia tak payah takut lah. Tak payah takut. Selepas warranty, so dia ada apa cara atau dia ada apa baiknya? Okey, biasanya rosak tu itu biasa. Kita pakai barang macam mana pun dia akan rosak. Yes, betul. So untuk pilihan kita ada dua jenis. Kita ada recon, macam mana kami buat, dan satu lagi yang baru original kita boleh minta. Tapi kalau ada pilihan yang lebih murah, ada pada kami. So dia kita harga dia boleh berbeza sampai 50% harga. That means recon lebih murah. Recon lebih murah. Kapasiti dia boleh pergi ke 90%. 90%, ya. Tapi dia punya warranty Okey, warranty kita biasanya kita akan bagi 1 tahun, dan kita akan bagi 3 kali pembersihan percuma lah dekat kereta. Okey, kalau yang cakap recon 1 tahun. Kalau yang original? Kalau yang original pun biasanya kalau daripada distributor sendiri dia akan bagi 1 tahun juga. Sama. Berapa kereta baru dia beli EV memang masa dia cakap jamin dia 5 tahun, 8 tahun. Ya. Saya pun tak tahu, tapi biasanya kalau kita beli pun distributor ataupun yang mana keluarkan bateri dia akan bagi warranty 1 tahun saja. Okey. So biasa kalau kereta EV kan dengan hybrid kan, dia punya bateri sama ke? Lain. Biasanya kalau hybrid ikut kereta, kalau yang lama dia akan pakai nikel, dan yang baru dia akan pakai lithium ion. Itu beza dia. Kalau macam Prius dia pakai nikel. Tapi kalau yang baru sekarang, yang Honda sekarang semua dah pakai lithium ion. Tapi EV dia takkan pakai bateri selain lithium ion. That's why dia mahal sikit. Dia mahal sikit lah. That means hybrid dia ada 2 jenis. So dia punya harga pun tak sama lah. Tak sama. Faham. Tapi kalau untuk kita cakap EV punya kereta kan, kalau kecuali bateri kan rosak, apa lagi dia nak tukar? Biasanya yang rosak, yang kebiasaan rosak yang kami pernah dapat, motor elektrik. Motor elektrik. So motor pun ada tau. So you orang jangan ingat EV punya kereta maintenance untuk bateri saja tau. Ada. Motor pun ada tau. Motor pun ada juga. Okey. EV pun ada tukar minyak juga. Dia ada gear juga. Maintenance itu pun juga penting. Ya, betul. Tapi berapa banyak orang cakap free maintenance, tak payah maintenance man. Ada, tapi ingat mau tukar bateri saja. Selain itu tak payah tukar. Minyak dia ganti, tapi bukan macam biasa selalu 20,000 kita akan ganti minyak gear. Ini dia jaga masa dia jauh sikit lah. Dia tak macam ni. Dia jauh sikit. Faham. So kalau you orang kan, kalau nak beli EV kereta, kalau you sangat bimbang rasa atau you sangat takut kan, so saya harap ini tips dan info kan boleh tolong orang lah, kerana dia boleh bagi orang settlekan kalau sudah habis warranty. Okey? Tak ada masalah, boleh datang pada kami. So kalau orang ada masalah pun boleh cari mereka lah. So mereka dia akan buat itu kita cakap baiki kan, recon, repair, semua maintenance, tolong you checking semua, dia boleh kau tim. Okey? So, okey. Jangan lupa follow saya, like dengan share. Bye.